Hello guys, cuaca mendung-mendung ni. Hari ni kita nak masak ayam gepuk dekat rumah sebagai menu berbuka puasa kita untuk hari yang kedua. Ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan. Kita ada tahu, ada tempe. Tahu dan tempe ni kalau korang nak crispy, garing, korang potong nipis-nipis. Kita ada cili, kita ada kacang gajus, biji ketumbar, kunyit hidup, halia, daun salam dan juga bawang putih. Ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan dan blend untuk perap ayam. Biji ketumbar, halia, kunyit hidup, bawang putih sikit. Kalau ada lengkuas boleh masukkan lengkuas, dia lagi wangi bau dia. Blend, kemudian perapkan dekat ayam. Ayam ni dah basuh bersih-bersih. Biarkan seketika 30 minit dalam periuk. Masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa, sedikit serbuk kunyit, sedikit cube pati ayam. Biarkan dia perap dengan perencah ni 30 minit. Kemudian tambahkan air, rebus hingga ayam masak dan lembut. Bau dia sangat wangi guys. Cantik kan korang tengok. Bau dia memang wangi. Kalau tak lengkuas lagi wangi bau dia. Kemudian kita sediakan bahan-bahan untuk buat sambal gepuk kita. Cili padi merah, cili padi hijau, sedikit bawang putih, 1 biji bawang merah. Blend kasar sahaja. Blend sehingga sebati dan sekata. Kalau korang rajin korang boleh tumbuk lah. Tapi waktu ni dah pukul 6.30 dah guys. Tak sempat dah nak tumbuk. Masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa. Yang ini adik aku nak pakai serbuk perasa. Aku nak pakai Ajinomoto. So kita letak je dua sikit-sikit. Kemudian dah siap, ketepikan kita blend kacang gajus. Blend kasar juga. Korang boleh tengok tekstur dia, tekstur kasar. Kalau korang rajin korang boleh tumbuk. Okey. Kalau malas boleh blend kasar macam ni saja. Panaskan minyak, masukkan minyak ke dalam cili kita. Kacau-kacau sehingga sekata dan sebati. Kemudian masukkan minyak yang panas ke dalam kacang gajus. Korang boleh tengok dia dah berubah jadi warna putih. Dah tak sabar dah guys nak makan. Kacau-kacau. Bila tekstur dia agak-agak tak terlalu pekat, tak terlalu cair, dah siap. Kemudian panaskan minyak, masukkan ayam yang kita dah rebus tadi. Ayam-ayam yang panas tadi sejakkan dekat dalam penapis biar air dia turun. Kemudian boleh gorenglah kesemuanya. Sangat sedap, bau dia wangi. Waktu ni memang dah tak sabar nak makan guys. Goreng ni buka api besar je. Buka api besar, balikkan agak-agak ke perangan, boleh angkat. Tak perlu lama pun sebab ayam ni dah masak dah, okey? Ulang sehingga ayam tu masak habis. Yang ini saya pakai 6 ketul ayam bahagian peha dan juga tight lah. Seketul seorang guys. Cukuplah untuk berbuka puasa. Kemudian tahu dan tempe tadi kita rendam dalam air rebusan ayam tadi. Kemudian tapiskan. Bila dah siap goreng ayam, kita akan goreng tahu dan juga tempe. Kalau nak lama, nak crispy, korang boleh potong nipis-nipis dan goreng lama-lama. Kemudian ayam tadi ketuk pakai lesung je guys. Kalau korang ada batu lesung yang untuk geprek tu lagi best untuk ketuk. Yang ni tak ada, kita pakai yang mana ada je. Saya pakai papan pengiris untuk ketuk ayam. Kemudian bila dah masak tahu tadi, boleh angkat. Goreng kubis pula, pakai minyak yang sama je. Bila kubis dah agak keperangan hitam macam ni, boleh angkat. Hidangkanlah dengan salad ayam. Sangat sedap guys. Ini adalah hasilnya. Ayam gepuk instan. Korang patut try buat resipi ni dekat rumah. Ada timun, sambal, kacang gajus, komplit semua. Tambah kicap manis dekat atas. Makan dengan nasi panas-panas, sangat sedap. Selamat mencuba dan juga selamat menjamu selera guys. Selamat berpuasa. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.